Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Rocky di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Rocky. So jangan lupa tekan button subscribe tu dan follow saya dekat platform social media saya lain, FB, Insta dan juga TikTok. So dalam video saya kali ni saya nak tunjuk dekat korang sebuah skuter yang masa pelancaran dia agak viral jugalah kan. Haha, ini dia. Kita tengok Nova 160. Okey guys, sekilas mata memandang, korang rasa ini model motosikal skuter yang mana satu guys? Bukan apa yang korang fikirkan guys. Ini adalah Nova 160. So model ni baru sahaja dilancarkan beberapa bulan yang lepas dan sambutan sewaktu ia dilancarkan dari segi view lah memang agak tinggi juga. So ramai orang yang berminat nak tahu lebih lanjut berkenaan motosikal ini. So jom kita tengok dengan lebih dekat. Desain luaran dia saya rasa memang mengikut cita rasa rakyat Malaysia lah. Kita kan suka skuter yang gemuk-gemuk, cabi-cabi macam ni. Dari segi pencahayaan, motosikal ni depan, belakang, kiri, kanan, signal semua LED guys. So jangan risau, memang terang. Pada waktu siang terang, pada waktu malam pun terang, jelas. Skuter ni dikuasakan dengan enjin 154.4cc single cylinder, single overhead cam, liquid cool yang mampu menghasilkan kuasa sekitar 15.8 HP dan juga 14.7 Nm of torque. So dari segi spek enjin, kuasa, saya rasa setanding dengan pesaing-pesaing dia yang lain. Selalunya bila saya review tentang motosikal daripada China ni, antara komen yang orang sering tulis adalah adakah spare part dia mudah untuk didapati. So untuk model ni daripada Aveta lah, kalau korang perlukan spare part, korang order je lah dekat Aveta dealer. Tapi untuk Nova 160 ni dikatakan enjin dia ni hampir sama dengan enjin skuter 160 yang lagi satu tu. Yang cukup famous juga. So take note, korang kena kaji sendiri apa benda yang sama tu, sebab banyak juga daripada apa yang saya tahu, banyak juga yang sama. So korang take note apa yang sama tu, then korang nilai sendirilah. Sistem suspension hadapan dia menggunakan telescopic fork, dan seperti yang korang tengok ni, sistem brake hadapan menggunakan disc. Sistem suspension belakang dia menggunakan absorber dual shock ni. Ada sub tank gas charge baru, dan sistem brake belakang dia pun pakai disc juga guys. So depan belakang menggunakan disc. Nova 160 ni menggunakan sistem kunci keyless. So tak perlu nak cucuk-cucuk kunci dah, bawa letak dalam poket sahaja. Paparan meter dia fully digital. Ada warna-warna sikit dan kemas lah dia punya pembinaan dia. And kalau korang tengok, dia tak ada button kat sini guys. Dia tak ada button langsung. Dia ada satu sensor kat sini. Nampak dia macam benda bulat ni kan. Korang nampak benda bulat ni kan. Dia sensor tau. Korang tak perlu tekan pun. Korang letak je di korang. Nampak? So dia tukar-tukar lah. Skuter ni turut datang dengan idling stop system ni, yang korang boleh off kan atau on kan. Idling stop system ni, kalau ada yang tak tahu lagi, dia akan matikan motosikal kita secara automatik kalau kita on kan. Bila korang berhenti kat traffic light, dia akan auto mati sendiri, and bila korang pulas throttle, dia hidup balik motosikal ni. Dekat tengah-tengah ni adalah tangki petrol dia. Kapasiti tangki petrol dia ni saya rasa antara yang terbesar dalam segmen dia ni. 10 liter guys. Berapa besar lagi korang nak? Ini confirm boleh jalan jauh punya. Ini seat dia guys, cukup besar, lebar dan lembut. Dan ini bahagian yang penting dekat sebuah skuter, kompakmen. Kompakmen dia pun cukup luas, banyak barang boleh bawa dekat dalam ni. Baju hujan saya rasa 4-5 set boleh letak dekat dalam tu. Dan kita ada satu lagi kompakmen kecil dekat depan ni, kat sebelah kiri, and agak dalam juga.
dan ada satu USB charging port. And level dia boleh adjust guys. Korang nak panjang ke pendek ke kan, korang boleh adjust. Ini rare ni. Benda-benda macam ni menarik juga pada saya. Ketinggian seat dia tidaklah terlalu tinggi guys, sekitar 778 mm. So ketinggian saya 168 ke 169 cm. Saya boleh berdiri tegak, kedua-dua belah tapak kaki saya boleh flat. Berat motosikal ni pun tak terlalu berat guys, 112 kg saja. So kalau korang nak naikkan memang sangat-sangat mudah. And dia punya weight distribution dia pun sangat baik. Mudah saja korang nak naikkan. Dari segi enjin pula, dia punya prestasi enjin dia sangat baik pada saya. Enjin smooth, hampir-hampir tiada gegaran kepada motosikal pada kelajuan tinggi dan juga rendah. Pickup pun padu, power pun ada. So dekat highway korang boleh cruising sekitar 110 ke 115 km/h dengan selesa. Paling laju saya bawa meter lah 127 km/h, tapi belum jumpa cut off. So kalau ada orang payung angin, saya rasa boleh pergi lagi laju lagi. Seperti yang korang tengok ni, lampu dia memang cukup terang. Ini belum high beam lagi guys. High beam dia tinggi guys. Tu dia. High beam dia padu. Terang high beam dia. So motosikal ni sitting position dia seperti kebanyakan skuter-skuter yang ada dekat luar sana. Skuter-skuter orang muda lah, bukan skuter maxi. Skuter maxi dia punya sitting position dia lain sikit. Untuk skuter-skuter sporty macam ni, sitting position dia pun tegak. Badan kita tegak, tangan kita selesa. Tapi kedudukan handlebar dia ni jauh sikit daripada badan kita dan lebih rendah. Maxi skuter selalu dia punya handlebar dia tinggi sikit, kedudukan dia lepas tu rapat dekat badan kita. Ni dia jauh sikit lah. Saya suka sitting position macam ni lah. Jom kita isi minyak dulu. Walaupun minyak banyak lagi saja lah kan. Handling skuter ni rasa dia lain sikit daripada Kapcai sebab rim dia kecil kan. So bila rim dia kecil, bila korang nak tukar arah tu dia ligat sikit motor ni. Dia rasa macam dia laju je nak buat kerja tu. Contoh lah kan, saya nak ke kanan kan, dia ligat tau. Dia ligat macam dia tak sabar nak tukar arah tu. So sama je macam kebanyakan skuter yang lain, memang ligat sikit lah. Kalau korang ada tengok budak-budak kecil kan diorang lari kan, terkedik-kedik, ligat je kaki dia kan. Sebab kaki dia pendek guys. Budak kecil lari laju je, ligat je kaki dia kan. Kedik. Sebab kaki dia kecil. Sama lah, lebih kurang macam ni lah. Dari segi suspension, pada pendapat peribadi saya, suspension depan dia ni, fork dia ni sedap. Dia agak lembut sikit. Saya suka untuk kegunaan town lah kan. Saya rasa setting fork depan ni untuk kegunaan town dia okey. Untuk suspension belakang dia, dual shock tu kan, absorber belakang tu, pada saya rasa dia agak sporty sikit. Tapi kalau suspension dan sporty ni untuk kegunaan town mungkin dia rasa macam agak keras sikit. Tapi kalau korang kaki corner, kat situ dia punya advantage dia pula. Bila corner, dekat dalam corner memang stabil lah, memang stabil gila, dia tak bergoyang. Selalunya kalau kita bawa skuter-skuter yang memang set up untuk town kan, 100% dia set up untuk town, bila kita corner laju sikit, kita akan rasa suspension belakang tu dia macam membuai sikit tau. Tapi ni tak, dia sebab dia suspension dia agak sporty. So bila kita corner memang stabil dia, diam dia. Tapi itulah, kalau jalan-jalan dalam town macam ni, kita akan terasa dia agak keras sedikit lah. Alright guys, itulah dia sedikit sebanyak tentang Aveta Nova 160. So harga jualan dia bermula daripada RM7,988 sahaja. So kepada mereka yang berminat nak dapatkan sebuah, korang bolehlah pergi booking dekat dealer-dealer Aveta yang berdekatan dengan korang.
Alright guys, sekian. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.